So ada company yang dah listed, tapi selepas seminggu kan, terus harga dia terus jatuh. Right. So bagaimana kita nak avoid company-company yang seperti ini? Okay, itu kadang-kadang dia bergantung kepada keadaan pasaran ketika itu. Okay, stock market mungkin apabila di listing kan, kemudian seminggu kemudian stock market merudum. Okay, so saham dia jatuh. Ataupun kadang-kadang valuation yang diberi semasa nak IPO tu, nak disenaraikan mungkin terlalu tinggi. Okay, so that's why dia jatuh. Okay, jadi sebenarnya ada banyak faktor. Okay, ada banyak faktor kenapa saham tu boleh jatuh selepas disenaraikan. Tetapi nak dikatakan bahawa apabila saham-saham ni jatuh, there is an opportunity. Okay, yang pelabur-pelabur take opportunity to invest sebab sebelum dia disenaraikan dah diberi valuation pada harga yang ditetapkan untuk IPO. Tetapi dia jatuh, maknanya harga dia turun below market valuation. So I rasa it's an opportunity to invest dalam saham-saham semua. Jika syarikat itu memang merupakan syarikat yang kukuh, ada profit growth, yes, fundamental dia okay. Yes. Kalau fundamental okay, company itu bagus, tak semestinya dia akan naik terus. Okay? Tetapi kalau dia turun, there is an opportunity untuk kita melabur. Download Malaysia's leading AI investment tool, Value Farm, for free now at Google and Apple Play Store.